Hei, nak jual beli rumah ni kadang-kadang boleh jadi stres dia buatnya. Kenapa nak susah-susahkan diri sayang? Fizi-Fiz kan ada. Hello, Fizi-Fiz ke? Serahkan segala urusan jual beli hartanah anda kepada Fizi-Fiz. Dengan pengalaman lebih daripada 15 tahun dalam industri ini, Fizi-Fiz pasti dapat selesaikan masalah anda. Hubungilah saya, ejen Fizi-Fiz, The Property Big Papa di talian 912-999-12. Macam gini barulah Big Papa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama-sama dengan kami di Syayu Podcast. Okey guys, kepada anda semua yang selalu menonton kami, yang mendengar perbualan kami, thank you so much di atas support-support yang telah diberikan. Betul. So for today, special sikit, kita buat dekat luar konti kita buat dekat multi-story car park bersama sekali lagi tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Syakir. Terima kasih. Terima kasih je Ya, semua kopi semua dah standby Standby, baik. Standby kopi nyonya guys Kopi uncle lah. Kopi uncle. So ayo. Ini our next topic ni sebenarnya datang daripada seorang teman. Ya. Okay, orang nak dengarkan perbincangan tentang parenting zaman moden sekarang ni yang katanya lah dah tak spend time banyak sangat dengan anak-anak mereka because of tanggungjawab bekerja kan. 8 to 5 and so on lah. Jadi we thank you siapa yang bagi idea ni. InsyaAllah kita cuba bongkarkan ataupun kita ulaskan dengan baik insyaAllah. So Ustaz, InsyaAllah. Soalan yang pertama yang orang cakap, Ustaz, saya tahu Ustaz, tanggungjawab jaga anak ni is actually responsibility ibu bapa lah. Kita harus ada lagi-lagi di saat mereka ni masih awal umur 0 to 6 years old lah. Whereby that particular stage tu penting kan. Waktu nak melentur buluh biar dari rebungnya. Tapi Ustaz, anda tersepit dalam keadaan Singapura ataupun mana-mana yang moden ni, kita terpaksa bekerja suami isteri 8 to 5. Jadi the possibility of kita nak attend anak kita kadang-kadang shift kan. Betul. Ada yang kerja pagi, ada yang kerja malam. Berterabur lah shift. So on behalf of parent-parent dekat luar sana tu Ustaz, yang berdepan dengan benda-benda macam gini ataupun timing yang macam gini lah, kita rasa macam serba salah lah. Whether kalau kita bagi pada orang lain jaga, macam orang luar tu lebih banyak spend time daripada kita. Ya, so kadang-kadang rasa serba salah. Personally, you ada apa-apa punya? Saya sedang termenung ni memikirkan sebab benda ni affect kita semua. It's not just siapa yang, dia punya choice is bukan choice nak letak anak ke tak, tapi choice dia is kita tak ada choice sebab kita tinggal kat Singapura. So for a lot of people, dia sebenarnya bukan satu pilihan lah, tapi macam tak ada main terpaksa duduk kerja. Kalau seorang kerja, memang kita tahu cost ya dekat Singapura ni memang very very high lah. Jadi masalahnya ataupun soalnya adalah, okay, so the issue is macam mak bapak yang concern sama ada is it okay bapak kerja sebab hantar childcare lah macam Syah cakap tadi, hantar anak childcare, then ada yang kerja pagi tak jumpa anak, balik malam anak dah tidur. Itu kebiasaannya lah, hujan gini common sih banyak kan. Tapi dan again itu provided kalau suami isteri yang have that same shift lagi, kesian lah kan. Betul. So actually dia macam saya bersimpati lah sebab kita pun melalui, kita pun sama lah, kita pun ada anak-anak kan, melalui perkara yang sama. Tapi ini satu perkara yang penting dibincangkan dan dikedepankan sebab perlu diberi perhatian. Sebab kalau kita go through life as a parent sebagai rutin sahaja, then maknanya nanti takut the parenting tu macam tak atau kurang lah. Jadi definitely anak lah, jadi kalau logically kira lah. definitely kurang. Sebab kalau macam Ustaz cakap tadi ada parent yang kira exceed 8 to 5. Tak sekarang kira popular 12 jam 8 to 8 lah. Ada tas sampai rumah dah 8.30. Maybe dapat tengok diorang setengah jam je lah. Jadi kita understand that feeling
dapat tengok anak sekejap. Lepas tu rasa macam nanti macam boleh efek tempat kerja semua tau, kan? Rindu lah, dia rindu dan sebagainya lah. Tapi Cuma, Always you lah kan. ya, Selalu. ya. Betul lah, betul lah. Itu bapa yang penyayang lah. Masya-Allah lah. Oi, semua bapak penyayang kalau sana. Tapi adik tak kisah. Oh, ada. Dia yang semua serahkan lah maknya maknya yang settle, maknya yang hantar, maknya yang ambil. Betul, faham. Kemudian sekolah semua maknya tengok kan. Itu dah lain isu pula lah. Betul. So yang kita nak bincangkan adalah apakah yang ibu bapa harus lakukan, ibu bapa yang berada dalam situasi ini. Soalannya adalah dengan kesibukan pada macam berita Berita jam kapak. dengan kesibukan yang dihadapi oleh ibu bapa pada hari ini, soalannya adalah kita nak parent sedar dan ingat tugasnya bukan sekadar untuk provide, sebab kita rasa aku sebagai bapa aku dah make sure dia masuk childcare, aku dah make sure dia cukup pakaiannya, aku dah laksanakan tanggungjawab aku. Sedangkan sedangkan ada lebih lagi ada banyak lagi sedangkan dia dari segi elemen provide tu satu, tapi nak membimbing, nak mentadbiahkan dia yang utama parents perlu ingat adalah anak kita adalah amanah yang kita pikul untuk kita jadikan dia manusia yang bersedia untuk menjalani hidup dan menghadapi zaman yang mendatang. Masya-Allah, Itu terbaik. tugas ibu bapa lah. Sebab kalau kita just biar saja dengan the flow, dia pergi childcare, dia balik, main-main ke apa sikit, kemudian tak fikir jangka masa panjang, kemudian tak ada rancangan, kemudian biarkan saja dengan perangai dia ataupun dia pick up certain things apa yang sebab kalau kita tak membentuk, environment dia akan membentuk. Tapi kalau environment dia sihat dan baik, alhamdulillah. Tapi kalau environment dia suasana yang tidak sihat, contohnya ada kawan-kawan yang ajar dia bahasa kesat ke maki ke apa kan, jadi dia akan dibentuk oleh benda-benda tu. Kemudian lagi pula tu dengan gamenya, dengan all the online show lah, Netflix apa dan sebagainya, itu yang akan menjadi dia punya akan membentuk dia punya pemikiran. Kalau kita tak membentuk, itu yang kita nak tekankan lah pada hari ini. Okey. Jadi apa yang saya faham saya konon macam nak banter ada soalan ni lah orang kasih kat saya. Okey. Before I go to that, okey, aku nak kurang faham apa yang Ustaz explain ni, mungkin Ustaz kalau salah, sorry okey, itu as a parent, apa yang sebaiknya kita give our maximum best dulu. Kira kita punya pemikiran, kita punya niat, kita always dapat anak tu kita nak the best lah for our kids, dari segi macam mana kita nak lihat didik mereka, daripada kecil ke besar dengan dunia dah semakin macam-macam benda kat luar ni, negativity and so on. Itu maksimum. Tapi okey, saya akan keluarkan satu soalan ni. Ada orang akan cakap apa? Kau cakap senang kau ustaz, kau kerja balik pukul berapa? Aku pukul 6 pagi dah keluar, balik pukul 9 malam. Takkan aku kena rasa macam aku ni macam bapak tak guna kira tak dapat anak, padahal aku kerja aku ni dah saya tepuk lah untuk awak lah. Kira awak bapak yang terbaik lah. Dulu I have this kind of thinking sebab aku punya work shift yang macam gini. Okay, tapi design family I understand lain-lain. Macam personally for bukan kita cakap keluarga yang senang ke apa, tidak. Semua ada sacrifice masing-masing. For my wife, kerja yang paling berat iaitu suri rumah. Nampak? Saya acknowledge suri rumah. Korang jangan ingat senang Jadi how kita nak bermain dengan ni Ustaz? Sekarang kalau aku understand apa Ustaz dah cakap tadi, that's our maximum best. Jadi adakah ia jadi satu kesalahan? Let's say kalau benda tu terjadi macam senario saya ni saya dah cuba Ustaz, kerana Allah saya kerja kerana Allah, tapi inilah rezeki saya buat masa ni. Okey. Inilah waktu yang saya boleh tengok anak saya, which is kadang dapat tengok dia buka mata sekejap tutup. Adakah ini satu perkara yang kira
salah Ustaz. Macam mana tu? Kalau ada orang, saya rasa majoriti akan rasa macam ini. Pertama sekali kita tak judge lah. Kita bukan mengatakan yang anda Ustaz tak judge. anda ini satu semua ustaz tak judge lah. Siapa mana datang istilah orang kata ustaz je mesti judgemental lah. Alamak. Relax. Kopi Kopi, relax. tiba nak marah. Relax. Masing-masing lah punya perjalanan hidup lah. Okey. Dia punya kesusahan dan kesenangan kan. Tapi itu kita cuma nak kita tak kata yang okay, when you busy dengan work tu is a bad thing lah ataupun something yang negatif sebab the circumstances ni dalam kehidupan kita kadang kita tak boleh control. So do what you can. Tapi yang penting is kita kena ingat at the back of our minds anak ni perlu ditarbiah, perlu dididik. Perlu dibesarkan, perlu dididik menjadi orang. Jadi kalau kita tak mampu dengan masa kita dan kesibukan kita dan sebagainya, tapi kita perlu tahu, maknanya jangan dibiarkan. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak boleh buat semua, jangan terus buat tak tahulah. Jangan terus biarkan. And I believe kalau pengorbanan kita as parent, kalau kita korbankan something macam contohnya financially sikit ni demi untuk anak punya perkembangan, kat situ ada pahala dia mesti ada, kira Allah nampak lah. So you don't have to feel like benda yang kita terpaksa korbankan duit untuk anak ni satu perkara yang sia-sia lah, you know. Betul. Betul lah. So Ayu punya side Saya. Saya. Ayu pun boleh cakap juga tau. So suri rumah. Jangan lupa. Sebab relax lah. Memang kita nak kena jaga anak-anak kan. So itu dah memang tanggungjawab kita. You pun dah cakap tak payah hantar childcare pasal you ada kat rumah. So kita isi rumah sepenuh masa. So bagi saya uruskan everything. Mungkin itulah tanggungjawab sebagai seorang suri rumah. Sebab suami dah pergi cari nafkah. Sebab So dulu apa yang saya nak kira but lagi? this one actually design dia macam kalau kita based on kita punya experience kita cerita sikit lah. Bukan kita cakap sekali lagi untuk orang yang melihat kita, yang mengenali kita before ni, orang nampak susah senang kita lah. Senang cakap. Jadi apa yang kita share dengan korang ni basically is not a reason tau, bukan satu sebab kalau aku ni bekerja waktu tu bini aku pun bekerja. Lepas tu bila that time tak ada anak boleh lah. Tak ada anak boleh lah. Tapi pengorbanan dia bila let's say I have to like, bila dah ada anak nak suruh dia stop jadi suruh di rumah, bukan terus you know like wah aku bukan benda yang senang lah, sebenarnya gitu. seorang wanita it's yang nak not. duduk rumah tak ada kerja apa. And I feel aku rasa macam kira timpang sebelah because why aku yang terpaksa selalu tak dapat tengok anak lah. So you know a feeling as a parents tu balik tiba-tiba tahu tengok anak dah pandai cakap ni sentence dan sebagainya. Let me pause. Kemudian saya tanya soalan. Your experience dengan kerja long hours, how do you connect with your anak? Okay. So there was a time, that time aku really focus, I think for 1 year plus because due to kita punya how to say kesusahan situation aku terpaksa all out kata orang. Okay lah. Monday to Sunday Baik, terbaik ni. so that 1 year plus tu was suffer in a way, not in the pocket Tapi How many hours per day? 14 jam dia Dia ada kalau 14 daripada jam. pagi Kadang-kadang 8 to 10, 8 to 8, 8 to 9. Every day lah. dah sampai kerja. Every day plus Every Sunday day also. Sampai Sunday. Sampai kerja, maknanya 6.30 dah keluar. Subuh lagi bangun. Subuh, Masya Allah. Dan sebagainya. Subuh berzikir, berdoa, terus keluar. Dengar azan subuh bangun. Okay. Subhanallah. Itu kira luar topik luar. So that moment tu Ustaz memang really rasa macam sedih, hari-hari sedih. Every time call my wife Balik, nak buat apa. Balik pukul? Balik pukul 10 lah. Ui, 7 pagi, balik 10 malam. Sampai rumah? Sampai rumah 10.30. Sampai rumah 10.30. 10:30, 11. So that particular year tu was best dari segi wallet, tak best hati lah. Kira macam aku tak nak aku decide not to Because again. bila dia kat kerja tu kan, kadang anak-anak dia macam call, video call daddy. Betul. So dia tak ada tempat mana yang kita tengah, yelah of course macam bila dia ujung minggu tengah bekerja, kita keluar pergi swimming, pergi mana-mana. Tapi bila tengok video call tu, kita dah dekat rumah dia macam feel dia tak ada kat situ. Sebagai seorang ayah, seorang ayah, dia tak ada kat situ untuk ada bersama-sama dengan anak. So kurang ras, aku dah lawan Nangis saya. Sabar. Ini semua pengalaman. Jadi tapi saya nak highlight di This is sini what lah. we Ini call- satu contoh yang baik lah sebab dia sibuk kerja. Sebab mungkin ada orang yang dah sibuk, dah penat dah kerja, balik tak, kau jangan risaukan aku tahu aku kerja, anak kau settle.
Tapi parent yang Masya Allah walaupun sibuk tapi dia risau macam mana ni aku tak dapat jumpa anak. Jadi ini adalah satu contoh yang baik. Betul. Jadilah macam Syarafiq. Tak boleh cakap Ustaz ni. Taklah masa aku Satu contoh Adalah, lah. Mana-mana kadang-kadang back dia to Ustaz punya question. memang. Tak Macam ada mana aku satunya. spend time? Satunya yang saya proud dekat awak kan. tisu tu dah lembab kan. Dah buat peluh. Okey, kalau bagi saya kan, saya nak cakap saya bangga dengan awak sebab time masa yang awak susah tu, awak kat luar bekerja, ada juga kata-kata yang mengatakan, Syah, duduk rumah lah, spend time dengan anak-anak. Itu kadang-kadang saya as wife, Ayu cakap. taklah orang lain lah. Orang. As wife macam bila dengar orang cakap gitu macam, alamak, suami aku kerja keras sih. So dia cari duit untuk kita. Waktu tu memang Afan pun tengah tak berapa sihat kan. So keluar masuk. So memang financial tak berapa sangat. Tapi dia tetap kuat lah. Sebab macam saya cakap, Alhamdulillah lah ada seorang suami yang cari rezeki dia takkan fikir pasal kesihatan dia. Tapi dia fikir pasal anak-anak punya kesenangan, isteri punya kesenangan. Itu je saya bercakap. Sabar. Masa tu penting lah bagi saya personally lah sekarang kan. Masa tu penting sangat guys. Apa-apa reason pun, kalau macam Ustaz tanya waktu tu memang aku rasa memang sebesar sangat lah. Saya tak dapat tengok anak membesar lah. Tapi Allah tu maha adil tau. Dia bukan cakap ada waktu-waktu dia yang Allah dah siapkan untuk kita semua. Memang kadang kita rasa kita susah lama tau. Tapi jangan risau, kita rasa lama sangat, 8 tahun, 10 tahun susah, tak ada duit tau guys. Kira duit habis semua kat medical, orang tak tahu lah. Tapi kita yakin. Jadi waktu sekarang ni Alhamdulillah, Allah bagilah sedikit kan, whereby I get to choose now. Aku nak kerja sekarang, aku pilih aku nak kerja Monday to Saturday aja, Minggu aku nak permanent off. Dalam keadaan takut waktu tak ada duit dulu tu, sampai sekarang dah slowly kira start to reset balik everything. Allah bagi jalan, which is we have time to do this right now. Correct. So masa tu sekarang very very precious untuk kita. Kalau macam back to Ustaz punya soalan tadi, definitely bila ada saat ada, tak kisahlah anak aku tu apa ke apa, janji dia kat sebelah aku dapat peluk, dapat keluar, dapat apa, I will take that time and takkan sia-siakan lagi Haji. Aku takkan sia-siakan lagi waktu-waktu yang where kita as parent tu. Sebab kita again like I say, kita design family semua lain-lain. Ada orang, ada maid, ada orang isteri kira gaji besar, suami kira tak payah kerja, and so on. Tapi persoalan dia nanti semua datang balik macam mana kita spend time dengan anak-anak kita, especially anak yang baru lahir sampailah umur dia maybe 6-7 years old tu. Macam mana kita nak tengok diorang membesar dengan baik, dengan environment yang bagus lah. Betul. So that's our sharing lah. Okey, jadi mungkin boleh dikongsi seterusnya beberapa tips lah. Apa tips untuk parent yang susah ataupun masa-masa dia dengan anak tu sangat sedikit. Apakah what dulu? Tips Ini betul-betul untuk orang yang mungkin dah macam tempat saya lah waktu tu lah. And then husband and wife pula. Actually sebagai seorang terpaksa isteri carry on lah, ke apa? bagi saya kalau tips kan, kalau dapatlah seorang suami yang memang kaki bekerja kan, all the way kan, kita pun tak boleh nak cakap apa. Sebagai seorang isteri, kita kena bagi sokongan kat dia. Then you as isteri juga kena jalankan 2 tanggungjawab lah. Maksudnya as mother and father also lah. Kira berkorban lah. Berkorban untuk kita pun sama juga. Sebab suami kita ni seorang yang sedang keluar mencari nafkah, mencari rezeki untuk kita. So why not you just sacrifice you punya masa tu as you adalah mak, you adalah ayah, untuk didik anak-anak you supaya mereka faham. Bukan time bila diorang nak membesar tu diorang cakap mana ayah aku. Macam diorang tak rasa ayah diorang ada bersama kan. Tapi sebenarnya diorang kena feel that ayah diorang ni sebenarnya keluar bekerja.
So as ibu nak kena sampaikan dengan anak macam itu. Yang seorang ibu ni kena tunjukkan yang macam kita selalu buat, kita akan buat call video. I always remind my son yang firstnya Alpha. That's one of the tips. That Alpha, you see your daddy working from what time he go out with you, then he come back what time. When you come back, daddy you still lagi bekerja sampai ke malam. So you can understand, you kena bantu mami, macam dia anak yang pertama kan. So dia kena bantu jaga adik-adik. So kita sama-sama didik, sama-sama adik-adik. Then that's the thing that yang kita nak kalau boleh. So sebagai seorang isteri lah dan ibu kena buat lah dekat rumah. So maksud awak macam contohnya bagi parents yang bekerja both nak kena keluar pagi ni, contoh sebelum diorang bangun to have a connection with them, talk as much as possible. Okay, mommy, daddy are going to work. Okay, right, you dah balik sekolah, you give mommy and daddy a call, for example. Then call us, then we update what you doing and so on. So I think it's a very good basic punya tips juga, tapi mungkin ada orang terlepas pandang. Boleh buat lah guys. Aku rasa ni bagus lah. Jadi kesimpulannya wujudkan maknanya zahirkan kewujudan parents tu lah. Anak. Contoh kalau mak dekat rumah, bapa bekerja, mak kena zahirkan remind about bapa. I mean ingatkan cerita pasal bapa ke apa dan sebagainya lah. Maknanya make anak tu sebab kalau dia pagi sampai malam tak jumpa bapaknya, then langsung dia tak ingat pasal bapaknya lah. Pasal the only way is maknya yang nak kena ingatkan lah pasal bapaknya cakap begini, bapaknya macam gini dan sebagainya lah. Ini kalau yang hari-hari pagi sampai malam ada kita tahu ada yang parents kerja overseas, yang offshore ke apa dan sebagainya kan. Itu lagi kritikal lah. Untuk maknanya bila parent tu berjauhan, tak bermakna dia bukan parent atau tak boleh jalankan tugas sebagai parent. Dia masih lagi ada, cuma not in front lah. Cuma dia berjauhan tapi masih lagi parent. Sama juga macam suami isteri. Kan, bila berjauhan tak bermakna suami itu tidak boleh concern tentang isterinya. Tak bermakna suami itu maknanya emotionally distant daripada isterinya. Masih boleh masih boleh lagi untuk jaga hubungan itu. Seperti mana kalau suami dengan isteri boleh, kita tahu perhubungan jarak jauh semua boleh, macam gitulah juga parent harus melihat dia dengan anaknya walaupun tak berjumpa tetapi masih perlu maintain that relationship lah, supaya tidak menjadi terlalu jauh tak jumpa. Jangan sampai kadang-kadang kita tak boleh lari lah. Anak tu mungkin rasa alah ayah ni, daddy ni asyik kerja je. Tu memang tak boleh nak elakkan lah. So another thing yang kita boleh take note of is to make sure bila waktu yang ada tu is quality time bersama lah. Kita quantity tak dapat, tapi quality maknanya bila bapa dekat rumah tu do something together. Phone letak tepi, kerja letak tepi. Kalau kat luar kau dah kerja hari-hari, kat rumah pun kau masih nak kerja juga. Then itu salah. Itu something that kena ubah juga lah. I think the word is kesan psikologi lah kepada anak tersebut, even as parent, you know. Tapi ada satu benda ni lagi. Kita dah ulaskan dari banyak quite a few things juga kan. Ada soalan-soalan juga yang mengatakan macam bezanya orang dulu dengan orang sekarang ni lah. Macam for saya lah, mungkin dengan awak lebih kurang lah. Kita punya parents, kita rasa macam everyday ada betul? Kan rasa macam everyday ada, tapi kita at the same time kita tahu yang diorang ni bukan orang yang senang tau. Diorang kira orang yang biasa-biasa aje, tapi the time that they have, jadi orang argue this thing. Orang cakap orang dulu pembelanjaan lain. Betul lah, dari sekarang segi nasi ayam berapa? Daripada belanja lain, daripada segi kos rumah. Tanggungan. But untuk saya nampak itu bukan satu alasan. Sebab it's a practice tau. Macam orang dulu ni, bila kita tengok how mak bapak kita treat kita, the social bond is way different. Macam sekarang ni, terus terang kalau orang tanya saya, it's more like individual punya kehidupan. Okay, kita even as friends ke, as friends ke, as apa ke, rasa macam jauh tau, pada dekat. Macam dulu kita nak call orang, sanggup beli top upnya kad kan, nak masuk pager bagai semua. Sekarang macam kalau WhatsApp, susah nak jawab. Phone card lah. Sekarang WhatsApp pun blue tick. Kita bawa-bawa tak okay, example lah. I feel that people dah start to macam hidup dalam keadaan diri kau lain. Macam dulu lain tau. Dulu macam makcik sibuk, ini sibuk, semua nak
nak get involved dalam perkembangan Dalam anak-anak. keluarga. Kadang-kadang sampai tahap macam pergi rumah nenek rindu kau. Nanti kita pergi rumah nenek kecil-kecil, rasa macam ada orang jaga lain, ada mak angkat lah, inilah, you know. But I just feel that macam kalau ada orang persoalkan lah kehidupan zaman sekarang yang dah lebih individual Advance. lah, you know. Like Maju. tu pasal kadang-kadang parent tak rasa rindu pun dengan anak dia. Diorang akan terus engage cakap. I mean it's normal lah. For us it's normal. Ada orang ke jalan tu lah. So based on apa yang kita bincangkan adalah kesan psikologi lah kepada anak tersebut, whereby kita rasa lah kita semua cukup mewah everything, tapi kita tak spend time, kita hantar childcare also kita rasa. Tapi yang persoalannya di sini, you know, like kau as parent spend time this much, tapi orang luar tu spend time this much, you know, how bad lah boleh effect budak tu. Or maybe tak bad lah, maybe dia akan rasa berasingan aja lah, tak rasa macam those budak-budak yang balik daddy peluk ke cium ke, tak rasa gitulah, macam professional. Kalau budak yang selalu mungkin ada rasa macam kesunyian tu, mungkin kalau dia anak tunggal, dia anak sendiri. Habis imagine perempuan juga. kalau sekiranya parents dia yang bekerja, dia balik rumah seorang ataupun mungkin dengan pembantu je. So dia akan spend time more dengan pembantu. So pembantu dia yang banyak akan ajar dia kat rumah, abang balik buka baju ni. Dah macam pembantu dia yang menjalankan tugas untuk as parents pula. Sebab parents dia kan dah call pembantu, Nina konon Iman nanti kau tolong bagi tahu ni buat benda-benda gini. So as yang parents ni, dia nak buat kerja ni pun dah macam mana dia kat luar, so anak-anak yang kat rumah, so anak-anak tu yang feel something lonely tau. Pasal dia harus harapkan dengan pembantu, bukan mak bapak. Itu yang kadang psikologi tu susah tau, macam macam nak cakap dia banyak dia all this kind of thing. Personally pun saya rasa ada pros and cons dia lah. Especially dunia dah makin modern, different. Okay. So cakap pasal modern, I think kita boleh wrap up the first punya part ni lah. I think cakap pasal communication kan, antara cara untuk kita maknanya maintain hubungan tu. Sekarang kita ada teknologi kan, ada WhatsApp sebagainya, boleh video call, voice note dan sebagainya. So make use of that lah. Maknanya kalau tak berjumpa, then macam everyday petang buat video call, update masing-masing. Aida kat sini, bapa abah kat sini dah makan apa semua. Yang semua kat rumah okey, dah solat ke apa dan sebagainya lah. Apa khabar, nak dah balik. So maknanya kalau kita, sebab kadang-kadang I think tak semua family macam itu. Kadang kita dengan members kita ke apa macam selalu berbual dan sebagainya kan. So kalau macam kita have difficulty untuk spending time dengan family, then make use of benda-benda tu lah. Zoom ke apa dan sebagainya. Begitulah. Zoom Itu saja. Zoom. Okay, so kita dah dengar macam-macam tadi pandangan daripada isteri saya, daripada anda, daripada Ustaz Syakir. So basically we're gonna end this with one last question, Ustaz. So as parent yang kita dah dalam keadaan sebeginilah, this kind of environment, what are the best knowledge yang kita boleh ajarkan pada anak kita lah, supaya anak-anak kita ni akan lebih, bukan setakat the family bonding kuat, tetapi menjadi manusia yang learn to appreciate lah moments, time, masa itu sendiri lah. Maybe you can share with us. Yeah. Okay, so before kita cakap pasal apa yang nak ajar, family bonding tu yang utama. Okay. Kena ada connection dulu sebelum kita cakap pasal mendidik tarbiyah, sebab dia bermula dengan dia punya penyampaian dia bukan macam syarahan, macam kuliah kan, macam ustaz datang jumpa. Wahai anakku, dengarlah anak-anakku semua. Kau haruslah begini. Yang pertama. Yang kedua, mic lagi. Dah macam wasiat lagi. Jadi yang pertama ada hubungan baik lah, jaga hubungan, that bond, relationship dengan family, itu yang pertama lah. Okay. So in terms of kalau kita cakap tentang tarbiyah, mendidik dan sebagainya kan, in summary, apa yang kita perlu make sure anak kita ini terdidik ataupun yang mendapat adalah pertama ilmu, dan ilmu juga pastinya education akhirat, tu yang pertama. Kenal Allah, kewajipan agama dan sebagainya lah. Seterusnya adalah
ilmu dunia pun sama juga. Ilmu maknanya not just kadang terlalu semuanya ilmu akhirat, tak mengajar macam mana nak kerja pun itu juga maknanya both lah, kerja akhirat dan juga mendapatkan dunia, comfortable pekerjaan dan sebagainya lah. Dan maknanya itu semua adalah termasuk di dalam apa yang kita nak sampaikan melalui education lah, ilmu, sama ilmu. Dan seterusnya adalah amal, beramal dengan ilmunya, dengan juga termasuk di dalam amal itu adalah akhlak. Maknanya good character, hormat orang tua, hormat wanita untuk lelaki, tak mau jadi yang ihsan, sifat kasihan apabila melihat kepada orang yang susah, kepada anak yatim, sifat ihsan terhadap binatang, apa semua itu semua termasuk di dalam akhlak lah. Kemudian seterusnya bila dah yang asas itu, kemudian nak mendapatkan kesempurnaan lagi, ajarkan tentang ikhlas, ajarkan tentang bagaimana manusia ini yang baik adalah yang memberi manfaat. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat wara', menjauhkan diri daripada perkara yang haram. Jadi itu dia punya summary lah perkara yang basic. Tapi itu yang kita perlu tekankan juga, sebab kalau kita tengok ramai parent, they spend a lot of effort and money untuk pastikan sekolahnya sukses. Tapi bila cakap pasal pendidikan agama tu, dia just fikir yang okey, aku dah bayar $50 sebulan kan, madrasah mingguan, dah cukup lah, aku dah melaksanakan kewajipan agama aku untuk mendidik. Tapi itu hanya sebahagian sajalah. Itu betul, tak salah, satu perkara yang baik dan malah satu kewajipan lah. Tapi itu just one of the element of kita mendidik lah, hantar kepada orang lain untuk mengajar. Tapi yang contohnya mengajar kita hantar anak belajar solat kan, tapi kita sendiri kena solat dengan anak lah. Itu yang menyempurnakan. Sebab ini saya selalu kongsi lah, ada guru-guru asatizah madrasah mingguan kan, kadang diorang komplain lah, tanya anak tiap minggu guru ajar solat kan. Nanti bila tanya anak solat kat rumah tak solat. Kenapa tak solat? Sebab mak abah tak solat. Itu masalahnya lah. Jadi terus serius juga tu kira something serius harus lah diperbaiki lah. Ya, walhal solat itu hanyalah juga sebahagian sajalah. It's not the everything and all. It's important, tapi kadang orang aja solat je, tapi yang dari segi akhlaknya itu semua tak ada, kurang input lah dalam perkara tu. InsyaAllah. Baik. So terima kasih Ustaz. Kongsian yang agak mantap dan Ayu yang agak layu tak. So Ayu, so you satisfied tak dengan perbincangan daripada Ustaz Syakir, daripada soalan-soalan orang kat luar sana? Sangat setuju. Sangat setuju. So thank you lah korang yang bagi. So kepada yang bagi kita topik ni hari ni. Betul. So akhir kata mungkin from me, I always remind ourselves and like to remind others also lah. Sebab ni benda yang baik orang dah sampaikan, so kita sampaikan. Anak ni amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita as parent ni, as much as possible bentuklah mereka sebaik mana yang boleh sebelum dunia ni membentuk diorang. Allah. Dalam terbaik. Kalau kau tak nak bentuk anak kau, nanti orang lain bentuk. Tapi jangan salahkan siapa-siapa. Akhir kata daripada kami di Sky Podcast. Dah. Sama lagi. Tak? Belum lagi. Ada sikit. So saya cancel saya punya end. Kita kasih Ustaz ending sikit lagi tak. Dua perkara lah. Pertama, kita bukan yang terbaik lah. Betul. Saya. You all terbaik. Sama. Sama. Semua sama manusia. Sebab bila cakap pasal parenting ni, saya tak pernah macam mengaku yang saya ni parent yang terbaik lah. Saya pastinya penuh dengan, tanyalah isteri saya. Saya penuh dengan kekurangan lah. Ketawa. Sebab ini benar lah, ini benar. Tapi kita berkongsi sajalah. Apa yang kita rasa baik kita kongsi. Dan saya punya pandangan is kita belum berjaya lagi sebagai parent. Betul. Sampai kita dah meninggal, anak kita dah meninggal. InsyaAllah. Sebab kita rasa sekarang baik, besok ada je budak tu boleh buat perangai. Sekarang pun kalau bukan time remaja pun mungkin dah dewasa dan sebagainya. Betul. Kita sebagai parent, kalau anak kita buat something, mesti kita rasa, alamak aku ni parent yang gagal lah. Tapi pada saya,
kadang budak tergelincir kan, tapi lepas tu dia improve better balik kan. Tu memang fasa-fasa kehidupan lah. Jadi kita ni parent yang baik, hanya bila sudah meninggal ke akhirat baiklah tu, insyaAllah. Semoga kita semua Masya-Allah. kita Saya semua baiklah. Ustaz dah penutup, awak nak ending Belum habis. Pertama, kedua, bukan kita yang decide apa yang jadi dengan anak kita. Okey. Hanya Allah yang tentukan. Jadi pertama sekali di awal dan di akhir dan di tengah-tengah kita harus bergantung kepada Allah. Jadi mulakan dengan doa, dengan niat, kemudian usaha, insya-Allah kita serahkan kepada Allah lah apa. Semoga Allah kurniakan yang terbaik bagi kita dan juga anak-anak kita, insya-Allah. InsyaAllah. Okay, dah. Wahyu Saya dah habis. ada apa-apa deep? Tak, saya tak ada. Cakap sikit, malu-malu lah. Cakap sikit. Cakap apa Tak ada. Okeylah, sebagai seorang ibu Cakap. sebagai seorang Itu ibu. dia, itu Pak dia. ni je lemah. Lemah kita dengar. Nak mendidik tu bukan senang ah. Kita perlukan sokongan. Okey? Nak kena ada suami kat sebelah. Tapi kalau tak ada suami tu macam rasa, ya Allah, boleh ke nak hadap seorang-seorang kan? Kadang-kadang kita terpaksa pergi sendiri nak jumpa cikgu. Ada tau. Kadang-kadang I'm the one that ibu yang bila ada parents jumpa dengan anak murid, suami tak ada. So bila terpandang kan, bila ada orang semua Rasa, suami isteri ada kan. Sorry. So I feel Paiseh. I sebenarnya tak rasa apa-apa langsung. Ha. Nah, dia cakap untungnya ada sampai laki dia boleh ambil cuti semua. Itulah Tengah ambil satu. cuti ni. Ni bukan ending. Ni nak start balik saat ni. Ni bukan deep ni. Sebab suami saya tak pernah ambil cuti. Sebab kita sama, Susah, tak ada, susah. bukan susah apa. Kita macam parents, macam masih lagi belajar. Perlu ke penting benda bila kita nak menghadap teacher ni nak kena dua-dua parents. Tapi sebenarnya memang perlu sebab suami tu nak kena tahu perkembangan anak-anak bila kat sekolah. Sebab saya dah cukup tahu. Saya dah cukup tahu anak-anak saya, maksudnya yang nombor satu Alfa macam mana perkembangan dekat sekolah, si Afan pula selalunya Zoom dengan teacher dia. So saya as mak ni 24 jam menghadap mereka, saya akan beritahu perangai mereka kat rumah macam mana. So jangan jadi macam bukan cakap jangan jadi macam suami saya. Jadi seorang suami yang tahu Ending sebenarnya macam mana perkembangan anak tu sebenarnya kat rumah Plot twist ataupun ni, di plot twist. sekolah. Ni plot twist next episode lah. Okay. So kita nantikan. Luahan. Okay. Sebab kadang-kadang bila anak-anak ni dekat sekolah lain, dekat rumah lain. So bila kita as parents dengar bila perkembangan dekat sekolah tu, kita rasa kadang-kadang ada rasa sedih, kadang-kadang ada rasa happy. Anak saya kat sekolah tak ada macam kat rumah tak ada macam tu lah. Nak Kat defend. sekolah macam nak defend kan, nak defend padahal itulah anak kau, itulah yang teacher Faham, bagi tahu faham. yang So, dia nampak. penting lah, So penting as parents kalau ada masa bersama anak tu, kalau boleh you kena duduk berbincang, berbual dengan diorang, tahu hati diorang. Kadang-kadang anak ni sendiri diorang nak luahkan tapi diorang rasa penting kan aku nak luahkan dengan bapa aku yang selalu tak ada dengan aku. Dia pun tak perlu tahu pasal aku apa, betul tak? So Balik tu. So as mother, saya banyak bercakap dengan Alfa. Jadi Alfa kadang-kadang banyak bercerita dengan saya. So saya pun terkejut juga. Tapi okeylah, itulah saya selalu bercerita dengan suami saya lah apa perangai suami saya, apa perangai Alfa lah. Dia nak penutup kan, saya bagi penutup. So penutup yang agak baik. So benda yang kadang-kadang kalau benda tak ada apa-apa, jangan paksa. Tadi dah boleh end kan. Nak suruh paksa kan. Gini jadi dia akibat dia. Tapi alhamdulillah ala kulli hal kita sama-sama rasa bersyukur hari ni, malam ini kita dapat bersama-sama dah bertiga Alhamdulillah. Semoga mendapat barakah InsyaAllah. dengan apa yang kita sampai ni untuk korang. So as usual, pada korang semua yang sedang menonton mendengar, jangan lupa untuk komen. Okey, kasih kita lagi macam-macam feedback ke negatif ke apa-apa yang boleh kita jadikan perkara tu manfaat yang baik. Betul. Korang share. Yang tak baik kita bye-bye je. Alright, so important untuk korang semua supporters kita untuk terus keep us with question dan soalan-soalan dan sebagainya. So alhamdulillah Ustaz, nak penutup lagi? Tak ada. saja. Dah habis. Dah habis. Sekian daripada kita orang, daripada Syayu Podcast. Kita akhirkan majlis podcast ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
Yo, selamat datang ke Vibe. Ini Syayu Podcast, tempat kisah pun tiba. Saya Syah, ini Ayu, kami cara dari hati. Kisah hidup sebenar, itulah yang dicari. Kau ada luka, ada impian, dan luar rasa. Jom kemai, lepaskan segala beban jiwa. Tiada lakonan, semua jujur dan nyata. Setiap kisah bersinar, penuh mata. Duduk santai atau masuk bersembang. Ini Syayu Podcast, mana gang yang tenang.